Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita ada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya pada tengah hari ini. Masih lagi dalam bulan Ramadan. Kita berada di penghujung, di akhir bulan Ramadan yang mana masing-masing mengejar Lailatul Qadar. Harapnya semua yang mengejar itu dapat apa yang sepatutnya bagi bulan Ramadan pada kali ini. InsyaAllah. Jangan tersalah. Jumpa pula. Risau-risau. Terjumpa Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar. Okay, harapnya semua kejar ya. Cari Lailatul Qadar insyaAllah. Okay, sebab ada yang buat persiapan awal sebelum Ramadan. Beli awal pakaian dan sebagainya. Kerana tak nak sibuk. Tak nak sibuk bulan Ramadan. Tapi terjebak juga oleh kerana ada yang mendakwa baju yang telah dibeli telah menjadi besar. Tak padan oleh kerana banyak turun berat badan ni, kena beli baju baru juga. Okay, bukan itu perbahasan perbincangan kita pada tengah hari ni. Kan, tapi perbincangan kita berkaitan dengan subjek kita ini. Diharapnya semua dapat berikan perhatian tumpuan dalam masa yang singkat yang kita ambil pada hari ini, insyaAllah, untuk kita teruskan perbincangan kita. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ni, Alhamdulillah, masing-masing kumpulan telah buat grup kumpulan masing-masing, dan juga setiap kumpulan telah memilih tajuk tugasan masing-masing, tajuk kumpulan hari masa kumpulan masing-masing. InsyaAllah pada hari ini kita akan sedikit berkaitan dengan pembahagian bagi tugasan. Untuk kumpulan yang pertama, iaitu berkaitan dengan fiqh aulawiyat. Untuk kumpulan yang pertama. Manakala kumpulan yang kedua berkaitan dengan fiqh al-waqi'. Manakala untuk kumpulan yang ketiga berkaitan dengan isu-isu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jelas ya setakat ni semua? Jelas Ustaz. Okay, nanti Ustaz cuba berikan kepada kumpulan masing-masing berkaitan dengan tugasan, contoh-contoh tajuk-tajuk yang boleh dibuat berkaitan dengan kumpulan masing-masing, insyaAllah. Akan di-update, akan dimasukkan ke dalam grup bagi kumpulan masing-masing, insyaAllah. Jadi boleh bincang di sana berkaitan dengan tugasan-tugasan yang telah contohlah tugasan-tugasan yang boleh dibuat berkaitan dengan grup kumpulan masing-masing.
Okey, jelas? Ustaz. Okey, insyaAllah pada hari ini kita sambung. Ustaz, Sebagaimana kalau di bukan kelas tu ada 4 je Ustaz. ah Tapi 3 tajuk je lah. empat. 4. Okey, baik. Ada yang dengar tak yang keempat? Saya dengar 3 je Ustaz. Yang lain. Ada yang dengar tak? 3 je Ustaz. Tiga je. 3 je. 3. Semua dengar 3. Betul. Nak seorang je yang dengar 4 ni. Ada tak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, Jemaah dengar alhamdulillah. 3 Ustaz. Maksudnya semua berikan perhatian lah. Kalau ada yang dengar 4 tadi, tandanya anda berada di luar kawasan. Okey. Alhamdulillah semua berikan perhatian untuk pertemuan pada hari ini. Memang hanya disebutkan 3 tajuk baru dan Ustaz pun telah share ke dalam 3 kumpulan tersebut. Manakala kumpulan yang keempat belum ditetapkan lagi. Setakat ni dalam posisi bebas ataupun lebih khusus berkaitan dengan teks dan sebagainya. Apapun nanti akan dimaklumkan untuk kumpulan yang keempat. Manakala kumpulan 1, 2, 3 adalah contoh-contoh tajuk-tajuk yang boleh dibuat, nanti boleh dibincangkan dalam kumpulan grup masing-masing nanti. Cuma penumpuan untuk kumpulan yang pertama berkaitan dengan fiqh aulawiyat, penumpuan kumpulan yang kedua berkaitan dengan fiqh al-waqi', kumpulan yang ketiga berkaitan dengan fiqh berkaitan dengan isu-isu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kumpulan yang keempat kemungkinan fiqh at-tawazun ataupun fiqh as-sunan dan sebagainya nanti saya akan maklumkan apa yang sepatutnya diambil ataupun dibincangkan bagi kumpulan yang keempat nanti insyaAllah. Okay, jelas setakat ni? Ustaz nak tanya. Okay. Dalam setiap tutor tu akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan pula Ustaz? Sebagaimana telah disebutkan di awal pertemuan, setiap kumpulan itu akan ada 2 orang. Satu kumpulan 2 orang. Satu tajuk tu maksudnya 2 orang. Jelas? Satu tajuk tugasan 2 orang. Kalau dalam kumpulan itu ada 20 orang, bererti ada 10 tajuk. Okey? Jelas? Terima kasih. Nanti boleh pilih siapa ahli kumpulan masing-masing. Boleh update terus. Dalam grup tu boleh update terus. Sekiranya ada tajuk-tajuk yang berkenan, terus pinang tajuk tersebut sebelum diambil oleh orang lain. Ataupun ada tajuk-tajuk lain yang ingin dicadangkan, boleh juga. Yang penting fokus bagi kumpulan pertama berkaitan dengan fiqh aulawiyat. Fokus kumpulan yang kedua berkaitan dengan fiqh al-waqi'. Kumpulan yang ketiga berkaitan isu-isu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Manakala kumpulan yang keempat mungkin berkaitan dengan fiqh tawazun, fiqh as-sunan dan isu-isu lain yang akan dimaklumkan kemudian. Okey, itu berkaitan dengan tugasan. Nanti insyaAllah kita akan bertemu sekarang ni boleh rangka isu-isu
berpandukan kepada tajuk-tajuk tersebut, dan insyaAllah masing-masing boleh cari ahli kumpulan dan boleh buat draft apa yang ingin dibuat berkaitan dengan tajuk tersebut. InsyaAllah kita akan adakan pertemuan nanti, mungkin selepas daripada raya, insyaAllah. Okay, jelas? Ustaz, tajuk-tajuk yang Ustaz bagi dalam grup ni contoh ke kami kena pilih daripada senarai tu Ustaz? Okay, nak pilih daripada senarai itu pun boleh. Hmm. Nak ambil yang lain pun boleh. Faham Ustaz? Okay, itu sebagai panduan. Sebagai orang panggil, boleh nak ambil tajuk-tajuk yang lain nanti akan dibincangkan. Jika ada yang setuju dengan tajuk-tajuk tu, boleh pilih, ambil terus dan update dalam grup kumpulan masing-masing. Okay, jelas? Ada lagi persoalan? Okey, jika tak ada, kita teruskan. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ni, perbahasan dalam kuliah kita lebih menjurus kepada teks-teks, dan fokus yang kita beri tumpuan adalah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita akan juga lihat tajuk-tajuk teks-teks yang lain, akan tetapi fokus utama adalah lebih menjurus kepada amar ma'ruf nahi munkar. InsyaAllah pada hari ini kita sebagai mukadimah, minggu lepas pun kita dah bincang beberapa perkara. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan pada hari ini, iaitu jika kita merujuk kepada teks-teks dalam ilmu-ilmu Islam, tak terlepas dalam ilmu dakwah, biasa kita akan dengar satu istilah yang kita namakan, kalau dulu kita namakan kitab kuning. Pernah dengar tak? Pernah baca? Siapa yang pernah baca sini kitab kuning? Istilah ini untuk apa? Untuk kitab kuning. Pernah dengar? Tak pernah dengar Ustaz. Pernah Kitab dengar? kuning. Istilah Nah, yang digunakan. Pernah tengok luar ya? pernah Okey. dengar. Pernah dengar? Pernah Ustaz? Pernah Ustaz. Okey, apa kitab kuning ni? Tak lama Ustaz. Tak lama. Tak jauh lama. Abai awak tu, Arif okey, Umar dapat respon ada, alhamdulillah. Maksudnya kitab kuning biasanya kita akan labelkan kepada kitab-kitab lama. Maksud kitab ini ditulis oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Kenapa dinamakan kuning itu? Tak nama kitab merah ke? Kitab putih ke? Kitab nama lain? Kenapa dinamakan kitab kuning? Tak nama lain? Sebagai contoh. Mesti ada sebab kan? Ha, Apa sebab Mak? Nampak Umar buka ni. sebab dia punya kitab tu kulit dia warna kuning Ustaz. Memang kulit dia, kertas dia, kalau kertas-kertas yang dahulu lah, memang betul warna dia kuning. Sebab itulah diletakkan nama kitab tersebut sebagai kitab kuning, berpandukan kepada
warna kertas yang digunakan pada zaman ataupun pada ketika itu. Akan tapi pada sekarang ni kita warna macam-macam, warna biasa kita guna warna putih. Akan tapi ada juga kembali semula kepada warna kuning dan sebagainya. Tapi pada zaman tersebut kitab-kitab warna kertas yang digunakan adalah warna kuning. Maka dilabelkan kitab-kitab dahulu dengan kitab-kitab kuning. Dan kalau kita baca gaya penulisan, gaya bahasa, gaya susunan dan sebagainya sangat berbeza kitab dahulu dengan kitab yang ada sekarang. Kitab dahulu lebih rumit, lebih sukar. Akan tapi bagi orang zaman tersebut, okey. Sebagai contoh, kalau kita baca kitab dia tu tak ada perenggan. Daripada awal sehingga akhir, sambung je ada. Kemudian kalau kita tengok kitab-kitab kuning dahulu, dia ada kotak, ada yang di luar kotak, ada yang di dalam kotak. Pernah baca kan kitab kuning yang berkotak? Pernah tak? Ada pernah baca tak kitab-kitab kuning? Berkotak berapa pula ni? Kita diminta supaya berfikir di luar kotak ataupun sebagainya. Jadi panjanglah nak bincang berkaitan dengan kitab kuning. Banyak. Jadi itu teks-teks asal dalam ilmu-ilmu Islam ini. Dan kalau kita baca sejarah sendiri pun pernah berlaku bagi kitab-kitab sumber rujukan bagi agama Islam ini telah dibakar, telah dirosakkan dan sebagainya. Tapi tetap ulama kita memastikan ilmu-ilmu Islam ini bersambungan antara generasi lalu dengan generasi akan datang. Mereka tulis dan mereka hasilkan kitab-kitab yang pelbagai dalam pelbagai bidang sebagai penyambung keilmuan kepada generasi-generasi akan datang. Maka oleh kerana itu kitab-kitab ini jadikan sebagai rujukan. Dan kalau kita baca dari sudut susun atau macam-macam lah. Kalau dahulu sebagai contoh, kalau bumi dalam kitab-kitab lama dulu, kitab kuning, dieja macam mana bumi? Pernah baca tak? Pernah tengok tak kitab kuning dahulu? Kalau bumi dieja macam mana? Eja Jawi, eja dalam Jawi. Bamimia. Bamimia tu kira dah terkemudian. Kalau dahulu lagilah mereka ada mengeja bumi itu dengan Bamim. Kalau silap baca bom. Silap baca maknanya lain. Itulah yang kita baca kitab-kitab dahulu. Kita faham, tak faham kadang-kadang apa maksud dia ni. Apa ni? Kenapa? Kerana ejaan dia itulah. Tapi pada zaman tersebut sesuai dengan masyarakat, memang itu ejaan pada zaman tersebut. Kemudian ditambah baik sesuai dengan ejaan sekarang ni, lagi senang, lagi mudah. Kalau dulu boleh silap. Itu pun kadang-kadang kalau istilah-istilah yang dalam tulisan Jawi ni pun kena baca elok-elok juga kan. Contoh id. Dalam ejaan Jawi, alif, ya dan sin. Kadang-kadang ada yang baca penyakit tu tertukar dengan edis. Bacaan kadang-kadang dari sudut tulisannya hampir sama. Dulu lagilah sukar kalau kita baca. Kalau kita baca kitab-kitab dahulu, teks terdahulu, satu muka surat, kalau kita tulis dengan bahasa sekarang, boleh jadi 2 muka surat, 3 muka surat. Bayangkanlah kitab-kitab dahulu macam mana. Dahulu ditulis dengan 1 muka surat. Kalau kita buat dengan makna yang sama, dengan gaya bahasa yang baru, boleh jadi 2 muka surat, 3 muka surat. Bahkan lebih, 4 muka surat.
Kenapa? Kerana bahasa dahulu dia ringkas, padat, banyak menggunakan dhamir, kata nama, kata ganti dan sebagainya. Sehingga kita baca sukar, susah. Bahasa-bahasa lagi lah, bahasa klasiknya dan sebagainya. Jadi itu yang asal daripada ilmu Islam, kemudian dikembangkan. Teks-teks tersebut telah dialih bahasa, ada yang alih bahasa, ada yang syarah, ada yang cuba buat dalam bahasa yang lain. Macam-macam lah gaya. Sehingga pada hari ini kitab-kitab yang dahulunya asalnya daripada tulisan tangan, kemudian di tulisan taib, kemudian dialih bahasa, kemudian disyarah dan sebagainya. Maka oleh kerana itu dalam teks ilmu Islam ini kita ada matan. Setuju tak? Setiap ilmu itu ada matan. Setuju jika kita katakan setiap ilmu ada matan. Ada yang setuju ni? Oh, tak ada yang setuju ni. Setuju. Okey, kalau kita setuju, sebagai contoh, apa maksud matan yang kita faham? Apa maksud matan yang kita faham? Okey, selamat datang. Siapa baru masuk tadi? Okey, setuju tak setiap ilmu ada matan sebagai contoh? Matan ini kandungan ilmu secara menyeluruh, padat, ringkas, dan ia dijadikan sebagai rujukan. Sebagai contoh, dalam ilmu fiqh, apa matan yang diguna dalam ilmu fiqh? Apa matan ilmu fiqh? Siapa pernah belajar matan dalam ilmu fiqh? Ada tak matan khusus? Matan ilmu fiqh. Ramai ni. Kat sini syekh-syekh ni. Syekhah pun ramai. Matan ilmu fiqh. Contohnya macam matan Safinatun Najah ke doktor? Okey. Betul. Salah satunya matan Safinatun Najah. Maksudnya matan-matan ni dia ringkas padat merangkumi keseluruhan dalam ilmu tu. Kemudian dikembangkan daripada matan yang kecil mungkin dalam 5-4 muka surat. Matan itu kalau kita kumpulkan matan, sama ada dalam bentuk syair, sama ada dalam bentuk yang lain. Daripada 5-6 muka surat, boleh jadi satu jilid. Daripada satu jilid itu dikembangkan, dia akan jadi 2 jilid, 3 jilid. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab ilmu-ilmu Islam ini, dia ada turutan dia. Orang baru nak belajar, dia belajar kitab ini. Kemudian naik peringkat yang kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Daripada yang matan, kemudian naik syarah pada matan, kemudian hawashi syarah kepada syarah matan. Dia panjang lagi tu kisah dia tu. Matan, syarah pada matan, syarah kepada syarah matan. Kemudian istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan. Sehingga
keluar bagi setiap ilmu itu berjilid-jilid. Asalnya daripada matan yang ringkas, padat. Kalau dalam ilmu akidah apa? Matan. Kalau dalam ilmu akidah. Ini teks rujukan, maksudnya teks rujukan yang didirikan oleh ulama kita. Dalam ilmu akidah, Kalau akidah Jauharah Tauhid. matan Jawharah Tauhid sebagai contoh. Itu contoh matan. Akidah Tahawiyah dan sebagainya. Maksud daripada matan itu dijadikan sebagai panduan. Apabila kita kata sekian-sekian, kenapa kata demikian? Okey, dalam matan sebut sekian-sekian sebagai contoh. Dia dijadikan sebagai rujukan dan sebagainya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sebagai contoh, matan apa yang selalu digunakan? Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah, Al-Kalamu wal Lafzul Murakkabu. Atau matan tu dijadikan sebagai hujah, sebagai rujukan. Ataupun matan-matan yang lain. Maksudnya, setiap ilmu ni ada matan. Kalau kita baca pula dalam ilmu mustalah hadis, ada matannya. Ilmu tafsir pun ada. Dalam ilmu apa maksudnya? Ulama ni dia buat satu matan yang mengumpulkan keseluruhan ilmu itu, dan kalau zaman dahulu memang wajib hafal. Kenapa? Kerana kita hafal matan itu seolah kita menguasai keseluruhan ilmu itu. Kenapa dalam matan itu seolah-olah kandungan ilmu secara menyeluruh. Kemudian syarah tu kena syarah, kena rujuk pula. Syarah-syarah dan sebagainya. Jadi setiap ilmu itu ada matan. Persoalan yang timbul, apakah matan bagi ilmu dakwah? Apa matan bagi ilmu dakwah? Kalau kitab yang kita pernah belajar dulu tu doktor, Al-Madkhal Al-Madkhal ala ilmu dakwah tu. Itu sebagai kitab yang digunakan. Boleh juga. Tapi matan dakwah iaitu senang saja Al-Quran dan hadis. Kena banyak ingat Quran dan juga hadis sebagai contoh. Kita menyeru untuk buat kebaikan, taat kepada ibu bapa sebagai contoh. Kita baca, okey, ini berpandukan kepada apa? Maksudnya, matan ini digunakan sebagai hujah apabila kita kata ini. Kenapa kita kata demikian? Kerana matan sebut sekian-sekian. Jelas di sini sebut. Begitu juga apabila kita sebut tentang Islam, kenapa kita kena taat pada apa? Kita pun baca, okey. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana sebagai contoh. Kenapa kita perlu jauhkan daripada menipu, mencuri dan sebagainya? Mana dalil, mana hujah yang mengatakan sedemikian? Sebagai contoh, kita wajib beriman dengan rukun iman yang 6. Mana hujah dia? Kenapa kita kata rukun iman itu 6 sebagai itu? Mana dalilnya? Apa dalil-dalil dia? Dalam surah An-Nisa ayat 136. Apa ayat dia? Siapa nak baca 136? Ayat apa?
136 surah An-Nisa ni. Matan dia apa matan dia? Ada. Ramai ni tak imam-imam ni. Imam Ramadan, imam rawatib, imam semua ni ada ni. Surah An-Nisa. Ayat dia apa ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, maksudnya kita tahu kita boleh rujuk ataupun ayat yang sering kita baca, yang sering kita ulang. Contoh amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi. Itu pun boleh jadikan. Maksudnya kita tahu. Bukan kita sebut-sebut apabila diminta. Jadi kita tidak. Maksudnya bagi kita ni sepatutnya kena hafal banyak Quran, banyak hadis. Kalau hadis pula, hadis. Teks. Inilah yang kita merujuk. Apa hadis? Hadis ni hadis masyhur. Selalu digunakan. Kalau dalam kitab Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi pun ada hadis tersebut. Iaitu hadis yang malaikat berlaga lutut jumpa dengan Rasulullah SAW, tanya tentang iman, Islam dan juga ihsan. Itu hadis yang panjang. Jadi maksudnya kita tahu rujukan, kita tahu di mana puncanya. Bukan kadang-kadang ada setengah daripada kita penuh semangat. Perkara ini telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim sebagaimana tu dia turun sikit nada. Sebagaimana yang bermaksud. Sepatutnya bacalah ayat Quran tu lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Sepatutnya macam tu. Tapi ramai daripada kita pada hari ini sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud. Bermaksud terus. Sepatutnya yang berbunyi dulu. Baca dulu. Apa ayatnya. Kemudian baru kita pergi kepada maksudnya. Dalam periksa pun ramai ni jawab kadang-kadang yang bermaksud terus. Tak tulis pun ayat. Ada tak kat sini? Ini tempat lain ni kot. Yang kat sini okey semua ni. Betul kan? Tapi ada. Terus maksud. Dan sebagainya. Okey, maksudnya di sini kita kena banyak dalam konteks dakwah ni, kena ambil perhatian terutama dalam teks. Sebab itulah ada di kalangan pensyarah yang cuba ambil perhatian. So kita hafal hadis-hadis, hafal ayat Quran dan sebagainya. Kerana kena banyak teks-teks yang merujuk terutama dalam konteks dakwah dan sebagainya. Kalau ilmu-ilmu lain mereka ada teks sebagai rujukan dan sebagainya. Kita dalam ilmu dakwah ini kena banyak ingat dalil-dalil daripada Quran, dalil-dalil daripada hadis dan sebagainya sebagai hujah, rujukan bila kita menyatakan sesuatu. Kenapa perlu buat? Kenapa? Kerana terdapat sekian-sekian. Kenapa perlu tinggalkan? Kerana dalam hadis, dalam Quran menyatakan perkara ini mesti dijauhi, mesti ditinggalkan dan sebagainya. Okey, jelas setakat ni? Ada persoalan? Jelas Ustaz. Okey, bagi setiap ilmu dalam Islam ini kita ada pelopor kepada ilmu tersebut.
Kalau dalam konteks, sebagai contoh, dalam akidah, biasa kita rujuk pada siapa? Dalam konteks akidah. Pada hari ini sebut dalam konteks akidah, Ahli Sunnah wal Jamaah siapa? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas pada kita bahawa Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi sebagai contoh. Kalau dalam konteks fiqh, syariah, kita merujuk pada siapa? Kalau pada hari ini sebut dalam konteks tersebut. Imam Mazhab 4. Kita merujuk pada imam mazhab yang 4 tu. Lebih senang, lebih mudah. Kalau dalam konteks contoh kita kata bahasa, siapa? Kalau sebut bahasa ni kita akan sebut ulama ni lah sebagai pelopor, sebagai rujukan, tempat rujuk. Kalau dalam bahasa, dalam nahwu, siapa? Sibawih. Biasanya Sibawih ataupun Abu Aswa Ad-Duali dan sebagainya. Nama-nama yang biasa disebut sebagai rujukan dalam bidang nahwu, bahasa dan sebagainya. Okey, persoalannya dalam konteks dakwah siapa? Apabila disebut dakwah. Dalam konteks dakwah. Nabi Muhammad. Sadar. Okey, jelas maksudnya di sini kalau dalam konteks dakwah ini terus maksudnya kita bersandarkan kepada sumber-sumber dakwah, iaitu lebih kepada maksudnya biasanya kita akan sebut junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sudah telah tunjukkan melalui sirahnya, melalui pada zamannya dan sebagainya, ada yang jelas, ada yang perlu diperincikan dan sebagainya. Maka okey, ada apa Umar? Ustaz nak tanya, Ustaz ada present slide ke sekarang? Oh, tak ada. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Terima kasih. Tak nampak, semua tak nampak. Tapi jelas kan? Jelas Ustaz. Okey. Harapnya buka mata anda dengan seluas-luasnya. Nampak ada yang pejam tu. Walaupun tak buka kamera, tapi ada yang memejamkan mata. Okey, lagi memejamkan mata. Takut memejamkan telinga nanti. Okey, insyaAllah kita sambung. Tak boleh lama-lama ni hari bulan Ramadan ni kan. Berkaitan dengan dakwah, kita rujuk kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung sedikit lagi untuk perbincangan kita pada hari ini. Nampak yang Ustaz share? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Ni betul nampak Bukan cubaan lagi Nampak. Nampak Ustaz. Betul. Okey, betul-betul. Takut ada yang cubaan lagi ni. Masih dibuai. Okey, kita pergi perbahasan perbincangan berkaitan dengan pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Okey, apa selalu kita sebut amar ma'ruf nahi munkar? Amar, sebagaimana kita tahulah, maksud amar ni perintah, suruhan. Kemudian ma'ruf. Ma'ruf ni apa ma'ruf? .
Ma'ruf ialah semua perkara yang menyeru ke arah kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baik sesama manusia dan makhluk lain. Ma'ruf ni semua perkara yang menyeru ke arah ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia dan makhluk lain. Maka yang ni kita namakan sebagai ma'ruf. Ataupun Imam Jarjani mengatakan bahawa semua perkara yang baik pada pandangan syarak. Ma'ruf ni ialah semua perkara baik pada pandangan syarak. Kenapa disebutkan di sini pada pandangan syarak? Tidak disebut semua perkara yang baik. Kenapa dikaitkan dengan pandangan syarak? Kerana nak mengeluarkan ada di antara kita yang memandang baik pada akal sebagai contoh, golongan liberal. Tapi pada pandangan syarak kata tak baik. Pada mereka menganggap itu baik. Sedangkan ia bertentangan dengan pandangan syarak. Jadi oleh kerana itu dikaitkan pandangan baik ini pada pandangan syarak. Kerana ada sesuatu perkara kita nampak macam sebaliknya. Tapi pada syarak ya. Kerana syarak lebih mengetahui. Bahkan kita hanya mengukur ada had sempadan pengukuran kita. Tapi syarak ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih mudah lagi, ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni ialah semua perintah Allah Ta'ala. Semua perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintah, itu adalah ma'ruf. Senang kita nak tahu. Ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni kalau ia perintah Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maka itu dinamakan sebagai ma'ruf. Okey, faham? Jelas tak berkaitan dengan apa itu ma'ruf? Jelas Ustaz. Okey. Sebagai contoh. Contoh banyak lah kan. Solat. Apalagi puasa sekarang ni. Apalagi zakat, sedekah. Ada yang wajib, ma'ruf ni ada yang wajib. Ada yang sunat. Manakala yang kedua, mungkar. Apa pengertian mungkar? Mungkar ialah semua perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan memandang hina terhadap perkara tersebut. Itu mungkar. Yang kedua, perkara yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala sama ada perkataan ataupun perbuatan. Itu mungkar. Dengan erti kata yang lain, semua larangan Allah itu adalah mungkar. Faham tak mungkar? Faham Ustaz. Faham. Ada beza tak maksiat dengan mungkar? Ke sama je? Sama Ustaz. Sama? Sama. Sama. Sama je. Mungkar dengan maksiat. Maksiat tu sejenis mungkar. Jadi, sama ke tak sama ataupun ada perbezaan? Mungkar dengan maksiat. Maksudnya ada perbezaan tak? Ada. Mudah kita faham sebab kita ni munkar ni, nahi munkar ni lebih luas. Semua maksiat adalah mungkar. Tidak semua mungkar itu adalah maksiat. Faham? Semua maksiat adalah mungkar. Tidak semua mungkar adalah maksiat. Setuju tak? Jadi perbahasan kita ni lebih panjang lah dalam perbahasan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebagai contoh,
kita baca Quran secara kuat ketika orang sedang solat. Baca Quran tu maksiat ke? Tapi dia tak maksiat. Dia mungkar ke tak mungkar? Jadi nanti kita akan bincang kenapa, kerana lebih luar lagi. Kalau kita baca, saya baca Quran ni. Baca Quran ni baik, tapi kita kena tengok perbuatan itu adalah perbuatan mungkar ataupun tidak. Kenapa? Kerana larangan Islam melarang daripada perkara mungkar, lebih umum lagi daripada maksiat. Kadang-kadang kita nak buat suatu kebaikan, salah caranya, tak guna pada tempatnya, boleh menjadi perkara itu mungkar. Maka oleh kerana itu, dalam perbahasan perbincangan nanti kita akan lihat secara lebih menyeluruh, lebih detail berkenaan dengan perkara ini. Iaitu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kenapa? Kerana ada di sana perkara yang perlu kita beri perhatian, kerana tidak semua mungkar adalah maksiat, semua maksiat adalah mungkar. Yang patut kita faham di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Ada soalan setakat ni? Kita tengok sikit berkenaan dengan apa ni, slide kita ni dalam bahasa Arab. Berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada yang memberikan pengertian ma'ruf itu diddul mungkar, lawan kepada mungkar. Tapi yang mudahnya al-irsyad, kita membawa manusia ke jalan yang menuju kejayaan ataupun kita mengajak kepada kebaikan, itu ialah amar ma'ruf. Ataupun kita menyeru kepada apa yang menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Itu antara pengertian-pengertian yang boleh kita sebut berkaitan dengan amar ma'ruf. Ataupun kita mengajak kepada apa yang diredai oleh Allah Ta'ala daripada sebagian sebut tadi lah, perkataan, perbuatan dan sebagainya. Mungkar, khilaf al-ma'ruf. Ini lebih senang tak? Khilaf perkara ma'ruf. Nahi mungkar, iaitu kita meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Ataupun kita meninggalkan daripada ikut hawa nafsu. Boleh juga dikira sebagai nahi mungkar. Jadi dalam ni pun banyak jelaskan berkenaan dengan pengertian kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan juga di sini dalam Quran, kalau kita rujuk dalam Al-Quran Karim, kebiasaannya amar ma'ruf nahi mungkar ni didatangkan sekali ataupun tidak. Didatangkan secara seiringan ataupun tidak dalam Quran Karim. Sekali Ustaz. Sekali. Kebanyakannya didatangkan secara bersama. Contoh apa contoh? Wal takum, kalau wal takum minkum ummatun Ummatu yad'una ilal khair yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Okey, dia biasanya seiring, datang sekali. Apabila dia datang berasingan, ada tak? Dia datang berasingan, tidak sekali. Kebiasaannya didatangkan sekali. Tapi jika ia datang secara berasingan, disebut salah satu daripadanya sahaja.
Sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Disebut ma'ruf saja, tak sebut mungkar. Pada ketika itu, apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Adakah yang dikehendaki daripadanya hanya ma'ruf saja ataupun tidak? Okey, jelas. Faham tak? Yang pertama, disebut secara bersama. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan kebanyakan ayat macam tu. Jelas maknanya. Ma'ruf ada maknanya. Munkar ada maknanya. Akan tetapi apabila hanya disebut salah satu daripadanya sebagai contoh, disebut ma'ruf saja. Pada ketika itu, adakah hanya dikehendaki ma'ruf saja ataupun dikehendaki kedua-duanya sekali? Faham persoalan tak? Faham. Macam mana Ustaz? Oi, dah panjang ulang dua kali ni tak ni jelas lagi kan? Ada yang faham ke tak semua tak faham lagi? Kedua-duanya saya Ustaz. Okey, apabila disebut salah satu daripadanya saja, yang dimaksudkan daripadanya adalah kedua-duanya sekali juga. Kebiasaannya didatangkan secara bersama. Okey, kebiasaannya begitu. Akan tetapi ada setengah-setengah ayat, ada setengah tempat didatangkan salah satu daripadanya. Walaupun didatangkan dengan salah satu daripadanya yang dikehendaki daripadanya kedua-duanya juga. Bukan salah satu daripadanya. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa disebut ma'ruf saja. Tidak sebut munkar di sini. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini kedua-duanya. Kena buat amar ma'ruf nahi munkar juga. Bukan amar ma'ruf saja. Sebagai contoh dalam surah Al-A'raf ayat 165 hanya disebut munkar saja. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna anisu. Sebut yanhauna. Hanya disebut di sini nahi munkar saja. Nahi tidak sebut. Jadi apabila disebut salah satu daripadanya di sini, maksudnya adalah kedua-duanya juga. Sebab dua-dua ni tak boleh berpisah. Mesti sentiasa bersama. Tak boleh berpisah dan tak boleh dipisahkan. Kalau disebut salah satu daripadanya, memang maksud daripadanya kedua-duanya sekali. Kalau disebut kedua-duanya, memang itu yang dikehendaki daripadanya. Okey, jelas? Untuk Jelas. hari ini, Jelas Ustaz. ada persoalan lain? Soalan? Sebelum daripada kita tutup pertemuan pada hari ini. Oleh kerana kita sekarang berada pada bulan Ramadan dan masing-masing boleh pilih tajuk-tajuk jika ingin cadangkan tajuk-tajuk yang lain, boleh dicadangkan. Yang penting tajuk perbahasan daripada kumpulan tu tak tersasar daripada tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Ustaz, saya nak tanya. Okey. Berkaitan dengan tugasan tadi yang kata satu kumpulan ada 2 orang. Untuk tugasan tu ada perincian atau perincian tu buat sendiri je? Perincian sebagaimana tugasan sebelum ni, walau bagaimanapun jika inginkan kepada perincian, saya akan jelaskan perincian apa yang sepatutnya dibuat bagi setiap tugasan itu. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada yang lain?
Ada kumpulan wakil kumpulan yang keempat? Jika tak ada, kita berhenti di sini untuk pertemuan pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir pada hari ini. Selamat berpuasa dan juga selamat hari raya yang tak lama lagi. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama, baju raya dah ada. Okey, terima kasih semua. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Yang tak ada baju raya boleh jumpa dengan Madi ya. InsyaAllah. Madi ada ni? Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ada. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran.